Hukum litah depan orang yang sedang solat, hukumnya harus dan haram. Dengar baik-baik, bagus tanya gini. Litah depan orang semayang, budak-budak dengar. Litah depan orang semayang ni harus dan haram. Bilakah harus? Jauh. Ni semayang sini kat tiang tu, litah kat depan ni harus. Bilakah haram? Dia semayang atas jadah. Ni sejadah, dia duduk atas jadah. Ni dipanggil sutrah. Dia duduk atas sutrah, mulitah ke atas jadah. Haram. Faham lagi? Mana lagi harus? Dia semayang depan muka bitu. Orang lain nak masuk tak boleh. Orang pulitah juga depan dia. Tidak haram. Salah tukang semayang. Okey, ini ulama sebut. Dia semayang ngadak tiang kerana tidak ada bawa sejadah. Maka dia dengan tiang itu jadi sutra. Melalui celah tiang haram. Kau depan tiang Willy Arzek pun boleh. Rakyat hukum. Okey? Nabi SAW dia mayang, dia jatuh uta duduk. Duduk uta, jadi uta tu jadi berenggang semayang dia. Dan pada hadis yang lain, pelana kuda. Dan pada hadis yang lain Nabi kata, hendaklah kamu letakkan tongkat. Kalau tak ada tongkat, buat garisan. Mayang patah, buat garisan tangan itu. Jaraknya garisan dengan kaki kita jangan lebih 3 hasta. Hasta mana ni? Hasta kita. Jangan hasta alien panjang. Bang, hasta orang biasa. Okey? Ukuran betul sejadah hak besar. Ni ukuran kita ni. Ni dalam masjid ni. Ni orak ni dikira sutrah. Jadi kalau orang semayang di sutrah ni, di orak pertama, orak ni jangan lalu kot dalam, haram. Kot atas ni boleh. Faham lagi? Maka kerana itulah, kalau kita tengah semayang, orang nak lalu juga, sunat kita buat gini tangan. Faham? Supaya dia tu tak jadi lalu. Tetapi jika dia lalu juga, letak dah tangan, nak lalu juga, hendaklah kau tolak dia. Nabi kata tolak walaupun rebah. Fa innahu syaitan, kerana orang itu sudah jadi syaitan. Sebab mutahang dah tangan nak lalu juga, syaitan. Dia pun tolak. Tapi tengoklah, kalau bakal mertua tak salah tolak. Faham lagi? Lama putus tunang dah. Ingat dah, kita tengah jalan, dah ada rawat gini tangan. Maka benda makna dia tak boleh lalu. Okey, jangan pergi sambut pun Allah.